Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya nak share ataupun buat sedikit ulasan berkenaan dengan market. So seperti biasa, hari ini hari Khamis 13 hari bulan 11 2022. Kita start dengan platform lah. Okay, kita start dengan platform. Ini adalah pasaran Bursa Malaysia. Sekiranya tuan-puan tengok hari ni, indeks buka tadi pukul 9 pagi tadi, dia ada gap sikit lah. Dia nak cakap gap tak juga, tapi dia naik laju lah. Ni kira macam gap lah sikit kan. Dia open tinggi, lepas tu turun, lepas tu naik sikit. So nak cakap bullish yang cantik pun tak berapa juga, tapi okey lah. so lah. And then consumer product cantik. Hari ni naik dengan wave dia ataupun dia punya chart dia cantik. Industrial product cantik, financial services cantik, construction cantik, properties okey. Plantation dengan healthcare turun. So okey, teknologi pun turun. So generally ada 1, 2, 3, 4, 5 5 lah daripada actually banyak lagi lah kalau tengok dekat list ni kan. Ada banyak lah kita boleh nampak kan. Kalau yang hijau-hijau ni yang naik lah. Okay, macam transportation naik, energy naik, real estate, investment trust naik, properties naik, financial, construction. Untuk hari ni lah, untuk hari ni. Yang turun adalah teknologi, healthcare, telecommunication dengan utilities. Yang lain-lain semua naik. Alright, so kita tengok contoh macam dalam industri produk. Kalau sekiranya tuan-puan tengok, dalam industri produk ada P-Metal, Sunwave, Pcam, Chinhin, MC Main, VS, Yapsing, KGB, LC Titanium, Human Industry. Cuba kita tengok satu. Contoh macam VS ni kan. Right, kita tengok VS. Macam tadi saya dah check, VS cantik lah. Okay, VS agak cantik. So let's say kalau tuan-puan tengok dia punya ticker chart, transaction hari ni adalah 508, buy rate 69. So buy rate 69 ni tinggi lah. Okay, kalau tengok VS, buy rate 69 tinggi, transaction 508 pun tinggi lah. Okay, transaction tinggi, buy rate tinggi. So untuk ticker chart dia dah buat wave 1. So kita expect lepas ni dia akan buat wave 2 lah. So kalau kira kan 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu dia akan buat wave 2, 3, 4 dan 5 seterusnya. So most probably VS hari ni akan perform lah. Okay, sebab cuba kita tengok dia punya wave, dia punya chart, okay, untuk long term. Alright, so saya buka dulu monthly chart lah. Monthly ni kira macam time frame yang nak cakap terlalu besar pun tak juga, terlalu kecil pun tak juga. Tapi untuk swing monthly chart ni okey lah. Okay, kalau tengok monthly chart. So untuk monthly chart, untuk wave saya dah buat dia punya plot. Ni dia punya major wave lah, 1, 2, 3, 4, 5 kan. So dia dah habis satu cycle yang bullish wave dia. Sekarang dia dah buat wave A, B dan C correction. So correction ni, kalau sekiranya tuan-puan macam agak ragu-ragu lah dia dah complete ke tak complete, kita kecilkan time frame. Macam contoh untuk VS ni kan, saya kecilkan time frame dia. Kita pergi kepada weekly chart. Kita nak tengok adakah dia punya count ataupun kiraan untuk dia punya wave tu dah cukup ataupun tak. Alright, so saya tutup dulu indikator simplify ETC ni. Kita buka ZZ. Okay, kita buka ZZ. Ni contoh contoh. Macam untuk wave A saya tanda dekat sini. Okay, macam untuk wave A ni, kita dah nampak dekat sini kan, 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah complete lah. Okay, kalau let's say saya masukkan dia punya numbering. Okay, dia punya numbering dia macam ni lah. So itu untuk dia punya sub. Dia punya sub wave. Kalau let's say ini adalah primary, ini adalah intermediate lah. Alright, so ini adalah B. B normal kalau ikut wave dia memang ada ABC. Okay, dia akan ada ABC. So dari sini dia start A, sini B, sini C. So kita dah boleh buat conclusion. Wave A dah complete untuk correction, wave B pun dah complete untuk correction.
And then yang tinggal lagi cuma ada satu wave, iaitu wave C. Untuk wave C, kita dah ada beberapa count lah, beberapa count. Macam ni kita dah ada A, 1, 2, 3. Kalau ini adalah 4, ini akan jadi 5. So adakah ini dah habis? Itu je masalah dia kan. Kita nak tahu adakah dia dah habis ataupun belum. Let's say kita masukkan dia punya kiraan kan. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4 lah. Kita ambil kat sini. Ataupun sini lah wave 4. Sini kita boleh letak wave 5. Alright. So untuk make sure dia ni betul-betul dah tamat ke belum, kita kecilkan lagi time frame kepada daily chart. Okay. So dari sini saya nak masukkan, saya nak kira dia punya sub wave dia. Okay. Untuk daily chart, adakah C ni adakah dia punya wave yang ini, wave 1 ni kan, wave 1 ni dah lengkap. Okay. So kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So generally lengkap lah untuk wave 1 ni kan. Time frame kecil kita dah nampak ni, time frame kecil ni. Kalau dari sini 1, 2, sini 3, sini 4, sini 5. Senang kalau saya masukkan dia punya kiraan lah, dia punya numbering lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. So ini dia lebih kecil, dia punya degree dia lebih kecil. Okay, kita ambil lagi intermediate, minute lah, dia lebih kecil kan. So ini kita boleh tukar lah color dia, mungkin warna biru ke macam tu. Alright, so tu yang pertama, wave 1. And then adakah ini adalah wave 2 ni dah lengkap kan. Wave 2 dia akan ada A, B, C. So kita masukkan, ini A kat sini, B dia dekat sini, C dia dekat sini. So generally kalau saya tengok kiraan dia macam okey lah, agak logik lah agak logik lah untuk dia macam sedikit extended lah A, B dan C. A, B, C. Kat sini pun boleh kat sini boleh, sebab C dia panjang sikit, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. C dah lengkap 5 wave, A dah lengkap 3 wave. Yang wave A ni, yang B ni, okay, wave A ni macam pendek sikit lah. Alright, so wave 3 dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5 pun dah lengkap. Okay, dah lengkap. Yang ni semua yang minute, wave yang lebih kecil lah. Ini pun dah lengkap. So kenapa kita nak kira betul-betul satu-satu yang wave yang kecil ni? Sebab kita nak ketepatan dari segi dia punya count dia. Okay, untuk wave 4 ni pun dia dah lengkap kat sini, 1, 2, 3, ataupun ABC lah. Okay, ABC. Sebab kalau dalam Elliott wave dia memang dia kira ABC untuk correction kan. Alright, so yang tinggal lagi last wave 5. So kalau tuan-tuan tengok daily chart untuk wave 5 ni, memang obvious lah kan, obviously nampak yang dia dah lengkap dah dia punya 5 subwave. Alright, 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini, 4 kat sini dan 5 kat sini. So berdasarkan daily chart lah, kalau saya kira dia punya subwave ni memang dah lengkap. Okay, memang dah lengkap. Alright, intermediate, minor. Kalau ni intermediate, primary ni intermediate, ni adalah minor lah sebenarnya. Okay, minor lah, dia bukan minute, di minor. Saya kena tukar balik, minor. Semua ini pun minor jugalah. Okay, minor. Actually dia untuk ketepatan lah sebenarnya. Okay, dia kalau kita bukan nak exam tak perlu tepat, tapi untuk betul-betul marking dia memang kena follow lah dia punya ni kan. Dan kita nak guna teori dia, gunalah betul-betul marking dia. Alright, so untuk VS dia dah final wave C. Alright, tapi
Yelah, kadang-kadang market belum betul-betul settle lagi, kita dah kira betul, kita dah macam dah finalize kiraan kan. Actually ini hanyalah untuk projection lah. Kalau dia nak berubah tu, kita tak boleh nak buat apalah. Okay, so untuk projection short term, kalau tengok pada daily, dia dah lengkap, dah sampai wave 5 lah dekat sini. Dia dah sampai wave 5. So ni atas, ini bawah. Dia dah sampai wave 5. So let's say kalau tuan-puan tengok pada daily chart pun, oversold pun dah tamat, momentum pun dah keluar daripada zone negatif menaik. So untuk short term VS mulai ada momentum. Kalau tuan-puan tengok weekly chart, ini saya pasang dia punya apa ni, trend line. Okay, untuk weekly chart trend line, dia dah mula ada tanda-tanda untuk rebound kan. Volume pun dah mulai naik tapi belum cross lagi. Negatif momentum pun dah mulai momentum pun dah mulai keluar daripada negative zone, right? Saya lupa nak share saya punya live ni dekat saya punya klien. Saya share dulu. Alright, so untuk weekly kita dah nampak dia dah mulai ada momentum. Kita kecilkan lagi time frame pun dia nampak mulai ada momentum. So let's say kita pasang dia punya gun lah, dia punya gun ni actually untuk kita nampak lah dekat mana dia punya resistance dengan support. Saya kecilkan lagi time frame, kita tengok 4 hourly. Untuk 4 hourly chart, dia dah keluar daripada area oversold, momentum pun dah mula bullish, dan dia dah masuk area overbought. Apa yang selalu saya tekankan untuk saya punya klien-klien dalam grup Telegram klien, kalau tuan-puan belum jadi klien ataupun berminat untuk masuk grup Telegram klien, sebab dalam tu kita ada discussion yang lebih detail setiap minggu, insyaAllah setiap minggu ataupun kadang-kadang sebulan dalam 2-3 kali lah kita buat live discussion dalam grup klien. Dan dalam tu saya akan explain detail lah, detail macam mana cara kita nak buat kajian counter yang step by step detail. Dan saya ajar semualah, semua benda-benda ni lah, okay? Dan kita tengok counter-counter yang berpotensi lah dalam tu. Alright, so untuk VS ni sekarang, so dia berada di atas daripada support pada 46 sen. Okay, itu adalah support yang kuat lah kalau tengok pada gun ni kan. Gun ni dia adalah salah satu rujukan yang digunakan oleh ramai jugalah traders untuk buat rujukan untuk support and resistance. Kita bukan kosong suka hati kita nak letak mana support mana resistance, bukan. Dia ada rujukan dia, iaitu gun square of 9. So sekarang VS stop pada harga 490, dia berada pada resistance yang kuat dekat 490, agak kuat. Tapi warna merah lebih kuat daripada warna biru. So generally kalau ada momentum yang kuat dan volume yang kuat, dia akan break lah. So sekarang ni baru jam 10 kan. So normally kita akan ada momentum yang kuat sebelah petang dalam pukul 3 lebih macam tu. So expected kalau tengok pada VS ni, sekiranya dia masih mengekalkan dia punya pattern wave ticker chart yang cantik macam ni, ini dia lepas ni dia akan buat retracement lah. Dia akan buat retracement, buy rate pun menurun sikit, dan dia akan buat kenaikan balik. So kita tengok sehingga jam 3, sekiranya dia mengekalkan momentum yang banyak macam ni, yang kuat macam ni, so ada possibility untuk dia break resistance 490 dan akan cecah ke 530. Alright, so sekarang ni dalam fasa retracement lah, sebab dia nak buat wave 2. Normally lepas wave 1 dia akan buat wave 2, lepas tu wave 3, 4 dan seterusnya. Right, itu untuk VS. So untuk short term, kalau nampak dia baru ada subwave dia ni baru tak lengkap lagi, dia akan buat wave 1 lah. Let's say kalau saya masuk kan, dia akan buat wave 1 kat sini lah, most probably lah 1. Dan dia baru 2 mungkin area sini ataupun bawah sikit, kita letak sini dulu. Dan baru 3, baru 4 dan baru 5 lah. Itu untuk projection. Okay, projection untuk next wave dia lah. Kalau kita tengok daily chart tu macam tu lah, 1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang tapi kalau masukkan dia punya wave ni, nampaklah jelas sikit kan. Ini projection yang dia boleh buat lepas ni untuk time frame yang kecil. Okay, untuk time frame yang kecil.
Alright. So itu untuk satu counter iaitu VS. Macam wavefront. Okay, wavefront. Untuk wavefront, saya dah tengok dia punya major wave. Major wave dia not bad lah Kita tengok wavefront. Okay, kita tengok dia punya major wave dekat monthly chart. Major wave dia 5. Okay, then dia buat A. So sekarang dia adalah dalam wave A, tapi wave A dah di hujung-hujung. Wave A correction di wave A ni, dia dah di hujung correction. Okay, di hujung wave A. So yang ni tak boleh lah intermediate, dia kena jadi minor. Macam tu. Okay. Alright. So ini monthly chart kan, dah mula nak keluar daripada oversold, momentum dah mula bullish. Kalau kita kecilkan lagi kepada weekly chart, dia nak keluar daripada oversold, nak naik lagi. Okay, nak naik lagi. Sini pun sikit lagi nak keluar kan. So generally, kalau let's say wavefront ni break dia punya downtrend line channel upper border, dia akan naik lagi lah. Ni akan naik lagi tinggi lah. Maksudnya momentum dia dah ada. Okay, momentum dia dah ada. Dan dia baru je start fasa awal rebound. Kalau tengok daily chart sini dah keluar daripada oversold, nak pergi ke overbought tapi belum habis. Normally apa yang berlaku dalam fasa overbought, kita akan nampak banyak merbozu. Itu yang selalulah saya sebut untuk rakan-rakan ahli group klien lah. Dalam fasa overbought kita akan nampak banyak merbozu. So dekat sini kita ada dua resistance yang automatic lah, indikator yang saya buat ni dah plot automatic. Ini pun saya ada bagi untuk group ahli group VIP klien. Okay. So let's say kalau dia naik, first dia akan test support resistance dekat 265, and then next dia akan test resistance 285. Right. Kalau dia masih terus menaikkan kenaikan lah. Okay. So kita tengok gun. Untuk gun ni sebenarnya dia lebih detail lah. Okay, dia lebih detail. Saya gunakan time frame kecil sikit, dalam setengah jam ke macam tu kan. Untuk time frame kecil sikit, ni 1 hourly. Untuk 1 hourly, dia dah habis dia punya oversold untuk wave 1. So dia kena buat wave 2, turun sikit, baru dia akan buat wave 3 lah. Okay. Ni yang sama dengan semalam ni kan. Semalam naik, tu dia turun kan. So sini, untuk setengah jam, dia dah habis oversold. Dia nak pergi ke overbought. So kalau kita tengok ticker chart, dia baru wave 1 ticker chart, nak pergi ke wave 2. So apa yang akan berlaku lepas ni? 3, 4 dan 5 lah. Let's say kalau dia masih maintain buy rate dia dengan transaction dia. Alright. So macam biasa kalau saya tengok lebih detail, tuan-puan tengok dekat sini, kalau nampak lah dekat today's trade summary ni, volume buy dah 114,000, volume sell baru 54,000, almost paruh kan, lebih kan. Value buy 2.76 juta, value sell baru 1.31 juta setakat jam 10 sekarang. So generally untuk peringkat awal ni, buyer masih dominan lah untuk syarikat ni, untuk wavefront ni kan. Kita tengok balik VS tadi. Saya lupa nak tengok tadi dia punya ni. Untuk VS, volume buy 110k lot, okay. Sell 72k. So buy punya value 5.28 juta. Sell punya value baru 3.5 juta. Macam almost nak sampai sekali ganda lah. Buy berbanding dengan sell. And then dia punya buy rate agak tinggi, 60%. So sekarang ni dia dalam fasa nak buat wave 2 lah, okay. Wave 1 dah complete, wave 2. IAB, okay. IAB ni dia dah cecah kita punya target price dalam group klien. Saya dah bagi tahu dia punya target price dia dah akan cecah RM1.06. Tapi dia dah break. Okay, dia dah break target price IAB. Okay, sini kita punya target price dekat sini RM1.06 dia dah break. Okay, dia dah break, dah menuju ke RM1.11. Sekarang RM1.10. Ini dia dah cecah dia punya resistance dekat sini. Sepatutnya ini adalah dia punya final wave 5 jangkaan yang kita project, yang kita buat projection sebelum ni. Ini saya punya projection. Kalau saya tutup ni, okay, kalau saya tutup ni kan, ini adalah kita punya projection RM1.06 tu, RM1.06 tu adalah projection untuk wave 5 berhenti dekat situ. Tapi kalau tengok setengah jam punya time frame, dia sepatutnya ada sikit lagi momentum sebelum dia habis dia punya overbought dan sebelum dia drop. So most probably
Untuk short term lah, untuk short term IAB ni ada lagi sedikit lah momentum untuk dia naik menuju ke RM16. Itu kita punya projection lah. Okay. Jadi tak jadi tu cerita lain lah. Kalau tengok momentum ni macam masih kuat. Okay. Momentum macam masih kuat. Hourly chart pun baru keluar daripada oversold nak menuju ke overbought kan. So masih ada possibility untuk naik ke 1.16. Selepas itu apa yang bakal berlaku, dia akan turun pergi wave 4. So normal lah, bila dah naik dia akan turun lah kan. So lepas tu barulah dia akan naik balik next untuk pergi ke wave 5 lah. Tapi itu cerita lepas tu lah. Yang penting dia dah naik sampai cecah dia punya maksimum maksimum kenaikan sebelum dia drop buat correction. Okay. So kalau tuan-puan tengok daily chart, dia masih cantik sebenarnya. Daily chart ni baru 1, 2, nak pergi ke wave 3 yang lebih besar. So tapi dalam fasa kenaikan tu dia kena retrace sikit lah, pergi wave 4 kan. Kena retrace sikit sebelum naik lagi. And then baru turun lagi, baru naik lagi. Macam tu lah kalau major wave. Kalau jangka masa panjang, kita nampak di major wave bullish. Tapi untuk short term dia memang naik turun lah, yang kita panggil sebagai zigzag kan. Zigzag. Harga memang bergerak dalam zigzag. Dia kalau dia tak boleh naik lebih tinggi sekiranya dia tak turun dulu. So memang macam tu lah perjalanan harga dia kan. So short term IAB masih ada momentum. Transaction besar buy rate pun 57% lebih daripada 50%. And then dari segi wave count, dia punya ticker chart ni agak skema. Saya tak boleh nak hurai lebih sangat dalam group lah, nanti kita huraikan. Dia punya wave ni kan, ticker chart ni kan. Alright. Untuk dia punya today trade summary, IAB ni, dia punya volume 53,000. Okay, 53,000 volume buy. Volume sell baru 40,000. And then value dia untuk buy adalah 5.8 juta value. Maksudnya buyer dah membeli sebanyak 5.8 juta, tinggi kan. Manakala seller baru 4.38 juta. Beza sejuta tu agak tinggi lah kan tuan-puan. Kalau macam contoh saya ada 5.8 juta dalam bank, tuan-puan ada 4.38 juta. Saya kaya sejuta lebih. Macam tu lah kan beza dia. Transaction untuk buy 633. Alright. Saya punya TikTok live terputus sekejap. Tapi ada recording. Tak apa. Saya nanti boleh tengok balik recording. Alright. Untuk transaction, dia punya transaction buy 637. Transaction sell baru 473. So generally buyer mengatasi seller. Tapi kan tuan-puan kena sentiasa aware, sentiasa alert lah yang perubahan market secara keseluruhan. Tengok yang ni, sentiasa tengok yang ni. Kalau let's say yang ini dia mula merah, tuan-puan kena alert. Maksudnya market dah mulai lemau. Tapi untuk masa sekarang kita masih ada lagi 4 sectorial index yang masih kukuh. So generally half. Separuh daripada market masih sentimen bullish, separuh daripada market sentimen bearish. Tapi untuk lebih jelas tengok kat sini lah. Kita kira yang ni, kalau merah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectorial index merah. Tapi selebihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan indeks FVMKSCI termasuk kira sekali 8. So macam dekat-dekat lah, almost lah half, lebih sikit. So generally separuh bullish lah kita boleh cakap. Macam beberapa hari lepas semua bullish. Masa tu memang IAB naik mencanak-canak dekat sini. Okay, dekat sini. Itu yang beberapa hari lepas. Okay, sekarang ni dia macam half. So kita kena tengok sentimen keseluruhan. Kalau sentimen keseluruhan dah mulai nak jadi bearish, kena hati-hati sebab most probably volume akan berkurang lah. Okay. Sebab market dijalankan ataupun bergerak berdasarkan fear and greed. Ada ketamakan untuk gain profit, dan ada ketakutan untuk loss. Itu fear and greed, dua emosi yang menggerakkan market dekat semua market lah. Semua market. Alright. Okay, dari pagi tadi saya dah share beberapa counter yang
saya tengok macam ada potensi lah dalam grup klien kan. So antaranya macam Tanchong tadi, SCG ni tak berapa, ini pun dalam pemerhatian lah. Tanchong tadi, okay, Tanchong pun dah mulai cantik kan. Wavefront tadi, Wavefront dah buat wave 2, IAB masih wave 1 lah ni consider wave 1 lah, nanti dia akan buat 2 dan 3. Tanchong ni 1 dah habis, so 2 most probably dia flat, lepas tu most probably dia adalah possibility nak buat wave 3, tapi nanti kita tengok. Genitech masih dalam fasa correction, GCB pun masih dalam fasa correction. VS cantik. Famira semalam dia naik, hari ni dia drop balik. Tangko tak cantik sangat. TWB, MMAG ni terlampau penny, so saya tak nak komen lah. Penny ni maksudnya kurang daripada 10 sen lah, terlampau penny. Kalau terlampau penny sangat, dia pening sebab dia susah nak bergerak kan. Okey, kita tengok kopi pun tak cantik lagi. Saya suka ambil yang most active ni, yang dekat market trade monitor ni. Sebab apa? Sebab yang counter yang bergerak dekat market trade monitor ni, dia ada volume. Kalau dia tak bergerak kat sini, tak ada volume lah. Kalau ada pun tak banyak. Okay. So kalau kita pick yang daripada sini, kita boleh nampak counter tu memang ada volume. Okay, tiba-tiba kan muncul West River kan, Riviera, apa nama penuh dia. Kalau tengok dekat sini, transaction kecil walaupun wave dia cantik. Buy rate tinggi tu sebab transaction dia kecil lah. Adakah dia okey tak okey, kita tengok chart lah, nak tengok West River. Right. So saya akan start dengan monthly chart. Kita tengok monthly chart. Monthly chart dia bearish. Weekly chart dia, kalau tengok wave 0, 1, 2 tak habis lagi lah. Saya masukkan wave dia, mudah untuk kita kira lah. 2 kat sini lah, 2, 3, 4, 5. Alright, so untuk wave 2 sekarang, kalau tengok West River ni, dia dalam wave 2 nak naik. So kenapa saya cakap wave 2 nak naik? Sebabnya dekat sini dia baru buat A, sini dia buat B, sini dia nak buat C lah. Normally C dia lebih kurang macam A lah. Okay, so adakah ini A ni dah lengkap? Adakah A ni dah cukup dia punya count dia? Okay, kita kira. Sebab kita nak decide ni betul-betul ke tak dia nak naik kan. Kita tukar kepada daily chart. Right, then saya masukkan indikator yang saya dah buat dan saya share untuk ada group sebelum ni. So ini adalah wave A. Okay, wave A. Ini adalah wave B dekat sini. So nanti dia akan buat wave C. So wave C kita project lah dekat, kita buat projection area sini. So wave A dah lengkap. Kalau tuan pun kira, ini wave 1 dia, 2, 3. Sini tak boleh 4. Dia tak boleh 4 kat situ. Kalau saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, boleh lah kalau macam tu kan. Tapi generally dia dah lengkap lah, wave A ni dah lengkap lah. Kalau saya tukar kepada time frame lebih kecil pun kita boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kan. Alright, untuk B pun dah lengkap. Okay, B pun dah lengkap, dia punya ABC dia. Okay, saya masukkan ni sini, dia punya A kat sini, B, C dia kat sini. Alright, tapi yang ini saya kena tukar lah dia punya ni, degree dia ni. Yang ni primary, tiba-tiba dia jadi masalah dia punya ni. Sebelum ni bahasa Melayu, sini dia intermediate, sini dia kena jadi minor. Okay, betul lah. Alright, so yang ini, kalau let's say saya masukkan ni, dia macam agak confused sikit lah dekat sini kan. Ini 1 ni kecil je kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini, 4 kat sini, dan 5 kat sini. Tu dia macam agak confused sikit. Tu A, B, baru nak buat C. Tapi yang ni saya kena kecilkan dia punya time frame dia. Bukan time frame, dia punya apa ni, degree dia minor. Macam tak nampak kan warna ni kan, kita guna warna lain. Tu nampak sikit. Alright. Okay,
So untuk west river ni, short term, kalau tengok for hourly, dia mulai ada momentum. Okay, sini pun di dalam overbought punya area. Tapi tuan-tuan kena ingat, wave C dia ada 5 subwave. Kalau kita masukkan dia punya subwave dia, katakan kita ambil ni sebagai 1 dan 2, then dia akan buat 3. 3 mungkin tinggi sikit lah normally. Then 4, barulah 5 macam tu. Itu dia punya projection dia. Okay. So untuk kita confidence sikit, kita masukkan dia punya channel lah. Selagi mana dia berada di dalam channel tu, selagi itulah harga tu bullish. Macam tu lah kan. Tapi ini untuk short term. Tuan-tuan nampak untuk short term ni, time frame kecil ni kan, momentum ada, and then dia dah keluar daripada area oversold pergi ke area overbought, dan selagi mana dia berada dalam area overbought, kita akan nampak akan ada banyak marbozo. And then kalau tuan-tuan tengok dekat sini, satu je lah masalahnya, dia punya transaction kecil. Itu memang betul-betul mengganggu sebab transaction dia kecil. Tapi kalau transaction dia besar sikit, then okay. Tapi untuk transaction dia besar, counter ni kena dapatkan perhatian daripada traders. Masalahnya traders belum tengok lagi counter ni sebab dia masih belum muncul betul-betul dekat sini, dekat market trade monitor. Normally kita panggil counter macam ni adalah underdog lah, counter underdog yang orang belum nampak tapi kita dah detect dekat market trade monitor. Right. So ni dia punya projection dia lah. So kalau sekiranya untuk long term dia tak cantik sebab dia bearish. Dia ada kosong kat sini kan, 2 dekat sini, 2 dekat sini, 3 dekat bawah ni sebenarnya. Okay, kat sini. So long term dia nak turun, tapi short term ada momentum. Macam tu je lah. Okay. So kalau counter macam ni, short term sahaja. Short term sahaja. Okay. Tapi itulah, transaction kecil tak cantik lah. Dia kena transaction lebih daripada 100 dan baru dia cantik. Right, kita tengok balik IAB. IAB dah nak buat wave 2. Okay, SDG belum ada. 99 cantik lah, 99 ni saya dah share dari beberapa hari lepas, 2 hari tak lama 2 hari lepas. 99 SPMA dia dah buat wave 1, nak buat wave 2, nak buat wave 3. Buy rate cantik, transaction naik tinggi. So kita tengok sikit 99, tapi harga dia agak premium lah. Tapi lagi okey lah berbanding dengan US market kan. US market paling murah pun, kalau $1 dia pun dah berapa ringgit kita kan. Right, 99 Speedmart, kalau tuan-tuan perasan, dia punya today trade summary, buy dia volume adalah 18,000k buy lot. Okay, besar buy volume. Sell baru 8,000. Value 5 juta, 5.7 juta untuk value buy, tapi value sell baru 2.59 juta. So sell punya value kecil. Transaction 577 buy transaction, sell transaction 429. So generally buy rate tinggi lah, buyer masih dominant. Dia punya ticker chart pun cantik, masih ada bentuk lagi. And then tapi dia tak keluar kat sini. Lagipun apa ni, transaction besar tau, 2000. Bukan, yang 99 tadi. Transaction 1000 lebih, tapi dia tak keluar dekat first page ni. Mungkin dia second page. Ni ada second page. Okay. Alright. Mitra pun saya dah kupas tadi. Mitra cantik. Tapi kita tengok 99 dulu lah. 99 Smart. Okay. Ini adalah projection wave yang saya dah buat sebelum ni. Untuk major wave, dia kalau let's say kita ambil ni adalah 1, 2, dia nak buat 3 lah. Dia nak buat 3, baru dia nak buat 4 dan 5. And then bila complete 5, dia baru buat 1 wave untuk major wave yang betul-betul besar punya. Lepas tu baru dia buat 2 untuk major wave. Itu cerita lain. Tapi setakat yang kita nampak sekarang, wave yang saya dah plot, dia dah buat wave 1, wave 2 dah complete. So sekarang wave 3. Wave 3 pun dah complete. Okay, wave 3 pun dah complete. Kenapa saya cakap tak wave 3 ni adalah subwave kepada wave 3 yang ni. Maksudnya
Tapi dia dah complete sampai sini lah. Dia dah complete sampai sini sebelum dia buat wave 4 dan wave 3 yang apa ni, degree yang lebih besar sikit. Okay, dia panggil degree lah. So ini adalah projection dia. Ini weekly chart. Kita tengok kepada daily chart. So macam dekat sini kan, ini adalah sub wave, okay, kepada wave ini. Ini wave 1, wave 2 dan dia punya wave 3 dekat sini. Tapi yang hijau ni minor degree ni adalah sub wave kepada wave ini. So ini adalah dia punya projection lah. So saya tukar kepada daily chart. Untuk daily chart, wave 1 ni dah complete, wave 2 dah complete. Actually sini wave 2. Sebab dia kena ABC kan, dia kena ada ABC. So ini adalah wave 3. Wave 3 ni dah cukup 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah cukup sub wave dia. So sekarang dia nak menuju ke wave 4 minor degree dalam intermediate degree wave 4, wave 3. So wave A, salah satu daripada sub komponen kepada wave 4 yang ada kat sini, dia akan mengandungi 5 sub wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kalau saya kira-kira, dia baru buat wave 1 dan 2. So generally untuk 99 speed mat, walaupun major wave dia bullish, tapi short term wave dia dalam fasa correction wave 2. Okay, dalam fasa correction wave 2. Tapi adakah wave 2 ni dah tamat? Most probably belum lah. Sebabnya kalau kita tengok lagi time frame yang lagi kecil, wave 2 dia akan ada A, B, C. Okay, so dia akan buat A dulu. Macam ni, dari sini kan dia akan buat A dulu. Most probably area-area sini lah. Tak lama dah ni, macam dah nak habis dah. And then baru buat B, baru buat C lah. Okay, barulah dilengkap 1 wave 2. Okay, tapi ini degree lain lah. Kalau yang ni minute, yang ni lagi kecil daripada minute, sub minute. Okay, kecil lagi lah. Okay, kecil. Dia semakin kecil lah macam tu. Alright. So adakah betul-betul dia nak berhenti kat sini? Kita tengok gun. Okay, kita tengok gun. Kenapa? Saya nak tengok resistance dekat mana. Kita kecilkan lagi time frame. Untuk time frame yang 1 hourly ni kan, wave 1 ni dah complete. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 lah dah complete lah. Sub wave dia dah complete dah. Wave A ni sepatutnya dia ada 5 sub wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada sikit lagi. Betul-betul sikit lah. Betul-betul sikit lah. Tapi sini dia punya support, sini dia punya resistance. Tapi dia masih berada dalam atas support yang kuat. So most probably saya expect sama ada dia cecah resistance ini ataupun dia duduk kat tengah-tengah ni. Most probably sebab dia macam ada sikit je lagi kan. Kalau tengok setengah jam punya time frame, ada possibility untuk dicecah lah. Ya, ada possibility untuk dicecah. Tapi tak tahu bila lah. Boleh jadi hari ni, boleh jadi besok lusa atau tak tahu bila. Tapi generally dia masih ada momentum lah untuk dia naik sikit. So kalau kita tengok dia punya sub wave dia, 1 kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Saya masukkan dia punya sub wave dia. Ni lebih kecil lagi lah. Kalau yang bawah tu sub minute, ini adalah micro. Microwave nama dia. Microwave, bukan ketuhar gelombang tu kan. Alright, sini sebenarnya. Okay, 1, 2. Okay, sebab ABC ni kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. Alright, so dia ada satu lagi wave kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau let's say kita masukkan dia punya sub wave dia, dia macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Itulah dia punya sub wave dia. So generally masih ada momentum sikit lah, okay, untuk 99 speed mat. Alright, so kita tengok Mitra. Tapi dia sub betul lah, kecil lah, kecil. Kita tengok Mitra transaction cantik, buy rate tinggi. Volume buy 12,000 lot, banyak ataupun 916,000 value, 216 volume transaction. Wave pun masih cantik, 01, 012. Ni kira 1, dia buat 2, and then nanti dia akan buat 2 sikit lagi, and then baru 3 lah. Kalau kita tengok wave
Ini adalah dia punya daily chart. Bagi saya dia cantik sebab masih dah hampir nak keluar daripada oversold. Momentum pun dah mulai nak jadi bullish. Kalau kita kecilkan pergi 4 hourly, memang nampak obviously dia bullish lah. So sekarang dia sedang berada pada resistance pada 730. Let's say kalau dia berjaya break resistance 730 naik, dia akan terus pergi ke 770 lah. Okay, itu adalah resistance dia. Sebab sekarang sedang stop kat sini kan, dia testing. Let's say kalau break akan naik. Okay, so ni adalah next, sini adalah next lah. Alright, so itu je lah secara ringkasnya. IAB ni sedang buat wave 2. Kita tengoklah adakah hari ni masih nak naik lagi ke atau tak, sebab dia dah banyak hari naik kan. So biasanya dah banyak hari naik tu dia akan mulai slow sikit lah. Alright, so saya ingat sampai situ dahulu. Terima kasih kepada semua yang sudi follow, walaupun 1 minit pun alhamdulillah, 1 minit pun ada orang juga. Alright, so terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi, InsyaAllah kalau saya sempat besok pagi lah. Macam biasalah 9.30 ataupun pukul 10, sebab tak boleh awal sangat. Kalau jam 9 kita dah start, market baru je buka kan, tak nampak apa lagi yang sedang berlaku. Kalau 9.30 hingga 10 tu kita dah nampak dah direction dia dan sebagainya. Alright, so sampai situ dahulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.